Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Azam Abu Samah. Saya merupakan salah seorang daripada panel penasihat khas Mercy Malaysia. Selama fasa Rehab Recon, saya tinggal di Aceh selama 4 tahun dan Alhamdulillah untuk peringatan 20 tahun tsunami, saya berkesempatan untuk pulang kampung bersama masyarakat yang pernah kami bersama-sama bangkit daripada tsunami, dan apa yang kita cuba lihat pada hari ini adalah bagaimana pengalaman pelajaran yang bisa kita ambil daripada bangkitnya masyarakat Aceh untuk dijadikan salah satu daripada baseline ataupun perkara yang boleh dilakukan di seluruh dunia. So pada hari ini program ketahanan berkelanjutan khusus berbasiskan masyarakat, memang kami cuba memfokuskan kepada bagaimana tidak tanduk perancangan langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat merupakan sebagai satu wadah partisipasi yang sangat penting. Kerana kita selalu sebut apabila berlakunya bencana, masyarakat yang sudah lebih daripada sekian tahun mungkin sudah lupa dan generasi sudah berubah, yang mengakibatkan generasi baru ini mungkin tidak tahu ataupun tidak mempunyai perancangan yang lebih tepat yang boleh dilakukan sebagaimana mereka yang pernah terkesan akibat daripada bencana. So pada hari ini ada 3 modul utama yang kami cuba susun. Yang pertama, perkara yang berkaitan dengan ketahanan, ketangguhan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, hal berkaitan dengan keseimbangan ekonomi. Dan yang ketiga, perkara yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. 3 perkara ini akan digabungkan untuk menjadi satu plan strategik bagi masyarakat, supaya masyarakat yang mempunyai plan strategik ataupun rencana yang jelas, barulah mereka boleh melakukan implementasi daripada plan tersebut. Kerana sekiranya mereka masih lagi bersendirian, tak kiralah sama ada hal berkaitan dengan persediaan bencana, mereka juga mungkin tahu di kelompok ahli keluarga mereka, tapi yang lain tidak tahu. Tapi kali ini kita akan cuba putuskan di manakah titik aman, kawasan aman untuk masyarakat dari sekiranya berlaku gempa bumi yang besar, supaya mereka tahu juga manakah laluan evakuasi yang terbaik, mana laluan evakuasi yang berdurasi berapa minit, ada yang 20 minit, ada yang 30 minit, ada jalur yang perpendikular dengan laut yang mungkin harus dielakkan. Masyarakat daripada Lampu Bok harus lari ke mana? Masyarakat daripada Desa Uraya, Desa Moniken lari ke mana? Dan masyarakat yang mungkin jalannya nak ke Melabur harus lari ke mana?